ingat tu. Masa sihat ni lah orang suka kita. Betul tak? Bila kita sakit, nampak tak? Anak tak suka mak. Tahu? Anak tak suka mak. Anak tak suka ayah kalau mak ayah sakit. Tengok kalau mak dah sampai tak kena tukar pampers, kena buang najis merata-rata apa semua. Semua anak tak nak bela. Kak Long kata rumah ai tak boleh, paip jauh. Jauh paip. Nak basuh mak jauh. Kata Kak Ngah pula rumah ai lagi tak boleh. Ai kerja, laki ai kerja, anak semua sekolah. Jadi tinggal mak seorang-seorang. Kalau mati macam mana? Semua tak nak bela. Pasal apa? Pasal mak itu tak ada benda. Ada pampers je kena tukar. Tapi tiba-tiba dapat tahu mak tu ada dalam akaun bank dia 280,000. Semua nak bela. Kalau kata duduk rumah ai lah senang. Ini contoh. Okey? Itu yang berlaku.